Positivity is not about perfection, just choosing kindness again and again, kata Bella. Kata-kata Bella ini mencerminkan prinsip utama dalam psikologi positif, bahawa bersikap positif ini bukan maksudnya kita ni sempurna, tetapi bersikap positif ini ialah kita memilih kebaikan. Kita tak buat jahat dengan orang, kita empati dengan orang, bukan nak menunjuk lagak rasa diri kita je penting. Tidak. Dalam kehidupan kita ini untuk sentiasa memilih kebaikan, memilih kejujuran dengan orang, rasa empati, dan sentiasa rasa nak buat baik. Bukannya kelingking berkait, bukan belakang orang ditembak balik, dibantai orang tu balik. Idak. Dah 2 kali idak dah. Apa yang dikata oleh Bella Astillah di dalam statusnya sangat mendalam. Sebab dalam dunia ni kita dah susah nak jumpa orang yang baik. Susah sangat. Biasanya ada je agenda di belakang kita. Kalau buat baik dengan kita pun ada je sebabnya. Kadang topeng aja, depan mata aja nampak baik, belakang hidup.